Okay, hi guys, hari ni kita ada sebuah Corolla Cross. Okay, so owner datang untuk buat 3 barang lah. Okay, first kali tinted, coating dan juga PPF. So, function PPF adalah untuk elakkan daripada kena stone chip lah. Okay, coating pula adalah untuk jaga cat kereta untuk bagi nampak kilat dan menarik lah. Okay, so untuk cermin pula dia pasang tinted, tak nak bagi panas dan juga haba dalam kereta lah. Okay, so kita tengok dekat sini dia ada dock up lah untuk PPF, tak nak bagi calar lah kereta. Okay, so dekat side step ni pun sama, selalunya bila kita naik kereta akan calar. So bila letak PPF akan calar lah. Okay, so korang boleh nampak juga kat sini tayar dia memang padu dan kilat lah. Kita pun coating juga dia punya rim. Okay, so kita pergi ke bahagian belakang, lampu pun kita coating, cermin depan belakang everything kita pun coating. Okay, so korang boleh nampak sangat-sangat kilat and then sangat-sangat padu lah, cantik. Okay, so korang yang tak tahu nak buat kat mana, boleh hadir di Fancy Share 9 Shah Alam. Kita akan buat yang terbaik lah. Tapi korang jangan lupa follow, like and share untuk konten yang seterusnya. Ngam.